saya tak keluar parti. Ada sebab saya tak keluar parti. Yang ini saya nak ceritakan. Saya memilih untuk dipecat. Saya memilih untuk dipecat. Dan kenapa saya pilih untuk dipecat? Yang itu akan ceritakan wajah sebenar manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Dan saya dipecat tujuannya supaya rakyat tahu siapa dia sebenarnya Anwar Ibrahim ni, dan rakyat tahu parti yang didokong atau mendokong Anwar Ibrahim. Itu tujuannya. Sebab ramai yang bertanya saya setelah 12 tahun. Saya bersama dengan Anwar Ibrahim ni 12 tahun di zaman dia susah. Bukan zaman dia boleh bagi kontrak pink form projek. Saya bersama dengan dia zaman dia jatuh. Saya bersama dengan dia di zaman orang kawan-kawan dia lari. Saya di zaman yang mana Anwar ini kita dapat lihat perwatakan dia. Pertama yang saya perlu perjelaskan, saya nak mula dengan kenapa saya dipecat. Saya dikenakan tindakan dan saya memang tahu saya akan dipecat. Pada masa tu saya dah memang tahu saya akan dipecat. Saya ada dua pilihan, sama ada saya keluar parti ataupun saya pecat. Sengaja saya memilih untuk dipecat. Ramai orang tanya saya, kenapa sekarang saya menyerang Anwar Ibrahim, tapi tahun 98 saya bela dia. Apa yang membawa perubahan tu? Kenapa berlaku perubahan? Bukan saja saya, tapi juga rakan-rakan lain, terutama di kepimpinan, terutama di kalangan sahabat, rakan yang kenal lama. Baru beberapa hari lepas saya terkejut berjumpa dengan seorang yang saya tahu kenal Anwar Ibrahim lebih 40 tahun, sama dengan Anwar. Hari ini dah berubah. Apa yang berlaku sebenarnya? Dia ni yang tuan-tuan kena faham. Pada tahun 1968 orang banyak tanya kita kenapa kita bela Anwar Ibrahim masa tu. Tuan-tuan kena faham kerja lawyer ni, terutama lawyer yang buat kes jenayah. Kita membela orang ada dua sebab. Satu, kerana kita percaya betul kat dia. Kedua, walaupun tak percaya, kita percaya dia ada pembelaan yang baik. Walaupun kita tak percaya kat dia, tapi kita percaya dia ada pembelaan yang baik. Anwar ni masuk kategori kedua. Sebab tu tuan-tuan, semasa mula-mula 9 orang peguam utama Anwar ni, 9 orang, Raja Aziz, Christopher Fernando, Haji Sulaiman, Pawan Cik Marikan, Gurbachan Singh, Kamar Ainia, saya sendiri dan Sangkaranaya, kita buat keputusan bela Anwar bukan kerana kita percaya kat dia, tapi kita percaya dia ada pembelaan yang baik. Tuan-tuan kena faham ni, beza dengan kes sekarang. Semasa tahun 98, dia ada pembelaan yang baik apabila dibawa pertuduhan dia meliwat Azizat, pemandu dia. Dia ada pembelaan yang baik.
Walaupun kita tak percaya sangat kat dia. Sebab tu tuan-tuan, ke-9 orang peguam yang ambil kes Anwar tahun 98, kita tak ambil 1 sen pun pada Anwar. Sampai hari ni tak ada 1 sen. Anwar tak bayar walaupun 1 sen duit dia. Sebab bukan dia tak nak bayar, tetapi memang kita tak mau. Dan bila saya lihat balik, keputusan itu keputusan yang tepat, kerana kita tak berhutang dengan Anwar. Kita tak ada rasa terhutang budi dengan Anwar. Sebab tu saya boleh cakap, dia tak boleh nak kata apa. Tuan-tuan ada dengar dia kata, tak ada kata apa, dia takkan berani. Sebab tu saya bebas nak bercakap. Saya tak ada hutang apa-apa dengan Anwar Ibrahim. Tapi berbeza dengan kes sekarang, tuan-tuan. Berbeza sangat. Kes Saiful ni, tuan-tuan, Saiful mengadu. Saiful ni staf dia, kaki tangan dia. Dia ambil bekerja semasa pilihan raya 2008. Kes Saiful ni beza, dan kes Saiful ni lah tuan-tuan yang menyebabkan ramai kami ni, ahli parlimen, kepimpinan, kawan-kawan, rakan, sahabat Anwar berubah, timbul keraguan. Pasal dalam kes Saiful, kejadian berlaku 26 Jun 2008, report polis 28 Jun, dalam tempoh 48 jam. Yang dulu 26 tahun, yang ini 48 jam. Kedua, dalam kes Saiful, bukan seorang saja ahli kimia yang kata ada DNA, 7 orang. Doktor, pakar kimia, pakar forensik, polis yang mengesahkan bukan saja mereka jumpa DNA, tetapi mereka kenal pasti sumber DNA itu, iaitu daripada air mani. Di mana mereka jumpa air mani itu? Dalam karung kunyit Saiful. Tahu karung kunyit? Tuan-tuan, mungkin dengar tu lucah, tapi tuan-tuan kena faham. Benda tu dijumpa dalam karung kunyit. Anwar Ibrahim bawa keliling kampung, dia kata apa punya bengong, mereka pergi cerita kata jumpa dalam tu. Dia duk bagi bayangan pada orang kampung, ayak tu duk takung dalam. Bodoh. Cakap macam orang bodoh. Dia ingat orang kampung ni bodoh. Dia bukan bertakung dalam tu macam ada plastik simpan dalam tu. Dia ada swab. Dia ada kesan-kesan, tuan-tuan. Air mani boleh bertahan dalam satu orang, dalam satu badan manusia 5 hari. Dia takkan hilang. Dia ada dalam tu 5 hari. Satu kalau wanita ke siapa dirogol, dalam tempoh 5 hari kalau dia buat report, masih boleh kesan. Dan yang confirm tu bukan seorang, 7 orang. Dan 7 orang ni tak ada kena-mengena dengan satu sama lain. Doktor HKL ada, pakar forensik ada, pakar kimia ada. Takkan mereka 7 orang pakat? Tak mungkin. Jadi keraguan timbul. Yang ni ada barang ni. Satu. Kedua, kami awal-awal lagi dah heran, kerana apa? Bila berdepan dengan report polis Saiful, Anwar tak bertindak macam tahun 98. 98 dia hero. Dia pergi satu, saya dengan dia 11 hari, 11 malam. Satu Malaysia kita pusing. Kita lawan sebab kita confident. Bukti tak ada. Tapi tahun 2008, Anwar tak jadi macam tu. Dia tak melawan. Dia buat apa? Dia nak lari. Saya antara orang yang terlibat, mengatur untuk dia lari pergi Turki. Dia nak lari. Tuan-tuan pun ingat, dia lari pergi Turki. Dia lari pergi kedutaan Turki. Saya tengok sendiri, tuan-tuan. Saya tengok depan mata saya. Dia kata, ni apa hal ni? Nak lari, buat mesyuarat. Kita buat mesyuarat, kita kata kita akan umum pada orang ramai, Anwar nak lari sebab ada orang nak bunuh dia. Tuan-tuan ingat lagi? Kita kata ada orang nak bunuh dia. Bohong itu.
Siapa yang cakap tu? Wan Azizah. Wan Azizah tuan-tuan, dia punya rekod. Sebab tu saya cadangkan dia jadi presiden Kelab Taat Suami tu. Dia boleh layak, orang paling layak jadi presiden Kelab Taat Suami dia. Kami bohong, kata dalam keadaan kami tahu mana ada orang nak tembak, tapi kami bohong kata Anwar nak kena tembak, sebab tu dia lari pergi Turki. Ketiga, malam tu juga depan mata kita orang, kami nampak sendiri bagaimana usaha dibuat untuk memalsukan surat-surat keterangan, surat-surat sumpah oleh beberapa orang, termasuk oleh saudara Rahimi, pegawai khas Anwar yang menjaga Saiful, disuruh buat surat akuan palsu. Rahimi sekarang dah pergi keliling kampung, cerita kat orang kampung, dia disuruh buat surat akuan palsu. Dia sendiri pun dah tinggalkan Anwar Ibrahim. Keempat, yang kami heran masa tu lagi, kami tanya Anwar, bagilah DNA, bagi darah. Sebab kalau terbukti yang dalam kaum kunyit Saiful tu bukan DNA dia, habis macam tu je. Sebab benda ni paling kritikal. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kita boleh buktikan DNA tu bukan Anwar punya, apa jadi? Saya ingat bungkus kerajaan, bungkus. Tiba-tiba Anwar kata no. Dia kata pasal apa? No. Ini peluang terbaik, kata. Nak buktikan kerajaan bohong, kerajaan konspirasi, kerajaan buat pakatan, Barisan Nasional jahat, pi tanam apa punya tak tahu dalam pungkok. Buatlah. Dia tak mau. Mati-mati dia tak mau. Kita dah kata apa hal ni, dia tak mau. Jadi masa tu tuan-tuan, kes Saiful ni, kebetulan kami ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang baru menang bulan Mac, kami ada seminar di Shah Alam hari Saiful buat report tu. Jadi bila kita tengok tu semua, ramai masa tu dah start bertanya, pasal apa jadi macam ni, pasal apa dia nak lari pergi Turki, pasal apa nak mengaku kata kena bunuh, dah start bertanya. Maknanya apa? Maknanya sudah timbul keraguan di kalangan kami, dah timbul keraguan. Apa hal Anwar ni? Pasal apa dia buat macam ni? Bak kata Datuk Seri Zahrin, keyakinan, keraguan mengatasi keyakinan. Masa tu bawa sampai peristiwa hitam 16 September. Yang itu habis kompom. Tuan-tuan, saya antara orang yang paling ke depan duk cerita pasal 16 September ni. Saya bawa keliling kampung, tak lama lagi kami nak jadi kerajaan apa semua. Sebab kami pun kena tipu. Dia pandai tuan-tuan. Saya nak cerita supaya tuan-tuan faham. Orang ramai tak percaya Anwar boleh menipu. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Peristiwa 16 September, contoh yang saya sendiri lalui. Dia tahu saya ni cukup pantang dengan DAP. Dia tahu. Saya cukup pantang dengan DAP, saya cukup pantang dengan yang bukan Islam ni, yang beria-ria nak Lingguan Kit Siang, kapal sing anak beranak. Saya cukup pantang dia pun. Jadi bila dia kata ni 16 September kita nak buat kerajaan, kita dah dapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen Sabah Sarawak. Saya kata ni Sabah Sarawak ni bukan Islam. Nanti besok macam mana mereka lebih ramai daripada kita, macam mana kita nak merintah? Dia kata you don't worry. You don't worry. Kita ambil dulu, kita jadi kerajaan, kita lanyak mereka balik. Tuan Anwar tu. Dengan DAP dia cerita lain. Dengan DAP dia kata, nama mai. DAP kata ni you jadi kerajaan nanti itu pas minta negara Islam. You don't worry. You don't worry. Kita jadi government, itu Hadi kita kasih tendang. Dia cakap macam tu. Tuan-tuan, saya boleh baca. Sebab tu saya tak heran Ustaz Hadi baru ni buat perangai macam tu. Pasal saya cukup yakin Ustaz Hadi pun kena kencing. Senang je tuan-tuan. Dia sembang apa kat Ustaz Hadi? Ustaz, anda tahu Ustaz ni dah tertekan, tapi Ustaz tosah risau.
Pasal apa? Ustaz pun tahu Ana mesti masuk penjara ni, haram jadah BN ni. Depa dah buat konspirasi Ana masuk penjara pasal kes liwat ni. Ana masuk lama 6 tahun 7 tahun. Jadi Ana harap sangat bila Ana masuk penjara tu Ustaz jadi Perdana Menteri. Ustaz Hadi dengar kata aku yang jadi Perdana Menteri. Itu yang dia bagi tahu. Macam dia bagi tahu kat boleh baca dah tu kan. Bohong kan. Dengan saya dia kata apa? Dia kata, hang ni jangan lawan sangat. Jangan. Pasal saya dah kritik dah masa tu. Saya tak berapa setuju lah pasal ni apa nama ahli parlimen bukan Islam ramai sangat ni semua. Dia dah dengar. Dia dengar saya pas komen macam tu. Jadi dia panggil saya. Dia kata, hang ni jangan duk cakap macam tu. Lagi susah kita dah dapat dah ni. Macam ni. Hang tak usah abak kat siapa-siapa. Tapi aku dah, hang tahulah aku memang cukup sayang dengan hang ni. Hang macam adik aku apa semua. Hang ni aku nak jadikan menteri. Tadi lah. Kunci sudah masuk. Hang ni aku nak jadikan menteri. Tapi hang ni musuh ramai. DAP tak suka kat hang. Ni apa 2-3 kerat dalam pekatat PKR ni pun tak suka kat hang. Pasal hang jadi calon PKR tapi bukan ahli PKR. Tuan-tuan. Oi, kuat pasal apa? Tiba-tiba sampai rumah. Tuan-tuan. Saya ni bukan ahli PKR. Saya bukan ahli parti PKR. Saya ni ahli PAS. Saya ahli PAS. Saya pernah pegang jawatan Lujnah Kebajikan PAS Pusat. Saya pernah pegang jawatan AJK Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan. Saya pernah pegang jawatan Ketua Bahagian PAS. Masa bertanding tahun 2008, saya pengurusi tetap PAS kawasan. Saya bukan ahli PKR. Sebab tu masa mereka nak pecat, saya kata nak pecat pasal apa? Atas kedudukan apa? Saya bukan ahli PAS. Saya bukan ahli PKR, saya ahli PAS. Oh, tak kira nak pecat juga. Nak pecat. Saya bukan ahli PKR, saya ahli PAS Peguam Anwar Ibrahim. Jadi dia kata hang ni, hang bukan ahli PKR. Jadi ramai orang tak setuju dengan hang ni apa semua. Tapi aku sayang kat hang, aku nak jadikan hang menteri. Tapi jangan habaq kat orang. Sekali depa minta. Kita pun tu dia nak jadi menteri. Lepas tu dia kata saya tanya Datuk Anifah, menteri luar sekarang. Saya tanya Bung Karno, apa nama seorang ni? Bung Mokhtar, laki Zizi. Dengan seorang lagi. Saya tanya depa, lepas dah habis semua ni saya tanya depa, ni dulu Anwar ada tapi datang kata jumpa bagi tawaran ke apa ke. Depa sebut kan. Anifah ada sebut. Dia bagi tahu dengan saya kalau saya sokong saya jadi timbalan Perdana Menteri. Kebetulan pula Allah nak jadikan cerita, depa 3 ekor ni pergi jumpa. Dia Bung Mokhtar dengan seorang lain pergi jumpa kat hotel mana minum-minum. Anwar bagi apa sama kau? Timbalan Perdana Menteri. Dengan aku pun timbalan Perdana Menteri. Semua orang timbalan Perdana Menteri. Ustaz Hadi timbalan Perdana Menteri, Kit Siang timbalan Perdana Menteri, semua orang dia kencing. Baru kita tahu. Dulu tak tahu tuan-tuan. Dulu benda ni kita tak tahu. Dia bagi tahu kat kita, ni depa dah semua. Dia tuan-tuan, dia boleh bawa kertas tebal tu. Dia kata ni, hang tengok ni, depa sign dah. Tak siapa sign kita pun tak tahu. Kita tengok, dia betul lah sign. Sign dah. Sekali tu saya tanya dia dalam parlimen. Saya kata, betul ke ni kawan ni sokong you? Betul ke dia sokong you? Tengok tak ada pun dalam parlimen dia duk balon semacam. Depa berlakon je. Hang tak kira. Dia pi, dia betul dia pi. Dia pi kat kawan tu. Dia pi kat kawan tu, dia peluk. Dia peluk, dia sembang gelap-gelap, tepuk. Lepas tu dia main kat kita. Tengok tu. Nampak? You don't worry. Kita pun tu dia betul lah. Lepas benda ni semua berlaku, saya tanya kawan tu sendiri. Ni, hari tu yang ni hang antara orang yang kami kata, dia kata nak lompat. Kami tak percaya. Lepas tu dia pergi kat hang, dia tepuk-tepuk tangan hang pun gelak-gelak sakan. Betul lah, setuju. Mana ada dia kata masa tu dia sembang cerita lama. Dia pandai. Itu cara Anwar. Dia kelentong kan. Saya bawa cerita tuan-tuan, macam mana dia kelentong kami pasal gapa apa-apa. Ni orang tak pernah dengar cerita ni. Tuan-tuan kira nasib baik malam ni dapat percuma ni. Supaya tuan-tuan faham, saya nak tu wajah sebenar tu. Tuan-tuan faham siapa Anwar Ibrahim ni.
kaki pembohong, penipu putar belik.